khusus untuk negeri Kedah, saya telah meluluskan peruntukan sebanyak 30 juta untuk mendirikan Lita Lumba untuk orang muda di Sungai Petani. 30 juta. Jadi tak payah jadi mak rempit atas jalan raya. Dunia kejaya. Saya kayuh kerek tadi. Sini orang Kedah sport kerek pastinya 3 kilometer. Kita fit. Gen Y kena fit. Kami tua-tua pun kena fit juga. Bila nama takbir negara kita fit. Kenapa? Kerana minda cergas datang daripada agar yang cergas. Gen Y hari ini dapat menukar paradigma pemikirannya. Kalau zaman kami dulu keluar nak apa? Cari kerja. Cari kerja dengan siapa? Dengan kerajaan, dengan government. Tapi akan datang kita nak cari peluang yang tak semestinya kita bekerja daripada pukul 8.30 sampai pukul 5. Tidak. Mungkin kita boleh cari rezeki online, e-commerce. Saya menggalakkan MDEC buat program e-rezeki dan e-usahawan. Saya jumpa dengan beberapa usahawan muda dan mereka ada cita-cita nak jadi jutawan online pada umur 20-an lagi. Inilah perubahan paradigma untuk Gen Y berfikir bahawa paradigma dulu hari ini mesti berbeza. Gen Y adalah aset negara, permata yang sungguh bernilai, tonggak pada negara kita. InsyaAllah apa juga yang berdepan dengan kita, kita akan rempuk dan kita akan bawa negara kita. First time jumpa PM kami rasa happy lah sebab tak pernah jumpa dia. Datuk Seri Najib amat bangga dengan generasi Gen Y. Saya harap generasi Gen Y dapat memikul tanggungjawab ni pada masa depan.